Berikut dijelaskan beberapa bentuk bahaya fahaman liberal yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Pertama, menyamakan semua agama. Golongan liberal menolak kebenaran Islam dengan menyatakan bahawa semua agama adalah sama kerana mengajak kepada kebaikan. Mereka juga mendakwa jika orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk menukar agama, maka orang Islam juga hendaklah diberikan kebebasan untuk murtad. Fahaman sebegini sangat bahaya dan memudaratkan kerana tegasnya Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah, dan sesiapa yang memilih selain Islam, dia akan rugi di akhirat nanti. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di hari akhirat nanti adalah dari orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Kedua, memperjuangkan fahaman sekular. Bahaya fahaman sekular terhadap akidah apabila seseorang berkeyakinan soal agama adalah soal peribadi dan urusan agama pula dihadkan hanya dalam upacara agama semata-mata. Golongan sekular mendakwa agama bertentangan dengan sains, wahyu bertentangan dengan akal. Kerana itu mereka menganggap manusia tidak perlu tunduk kepada agama. Sebagai contoh, mereka mengatakan riba itu halal kerana menyumbang kepada ekonomi negara. Arak itu urusan peribadi untuk meminumnya, dan khalwat pula adalah hak individu yang tidak boleh diganggu. Fahaman sebegini boleh merosakkan akidah umat Islam, kerana Islam telah mengajar umatnya cara hidup yang sempurna.